Assalamualaikum guys, saya Eddie. Belakang saya ni ada BMW F30 320 tahun 2015. So, ada masalah absorber dia. Jadi, alang-alang saya bukan nak cerita pasal masalah absorber, saya nak cerita parts wear and tear yang perlu kita check dan perlu kita settlekan semasa kita refurbish ataupun tukar absorber. Okey, kalau nak tengok kita ni punya absorber dah memang dah out. Okey. Out dia dah lembik sangat. Jadi saya tekan pun dia lembik sangat. Lepas tu dah rebound dia dah slow. Okey. Itu absorber. Okey, bila kita buka you guys boleh nampak ni nama dia stop bump. Stop bump ni duduk di tengah-tengah. Okey, sekarang ni dah hancur, dah rosak. So, perlu ditukar. Ini yang bahagian belakang. Kita tengok yang bahagian depan. Jom. Okey, yang bahagian depan you guys nampak sini. Ni yang penting, stop bump pun dah pecah-pecah. Dia punya ni dust cover pun dah terpisah. Diorang kena masuk jejak kasih untuk dapatkan semula pasangan diorang. So ini perlu ditukar. Yang lain contoh macam you guys nampak ni, absorber link dah koyak habis dah. So memang dah jam, dah koyak. Jadi itulah dia yang perlu kita check. Jadi itulah guys, alang-alang bila kita refurbish absorber ataupun kita tukar absorber, itulah parts wear and tear yang perlu diambil berat. Sebab semua sistem suspension ni adalah penting. Jadi kepada guys kat luar sana, itulah information yang saya boleh share sedikit. So kepada guys kat luar sana yang nak book plot, nak checking, nak tahu lebih detail, lebih lanjut, senang saja juga masuk dekat link bio saya ataupun Roger nombor yang tertera di paparan skrin. So insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber. Dan insyaAllah saya doakan you guys dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.